Sifat Allahum. Oh, terima kasih banyak. Syukron. Ui, kopok kegemaran. Kegemaran. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Asma wa sifat Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad an-nuri zati wa sirri sari Asma wa sifat. Ada ayat naik belah tu. Ada Ian, okey. Ha? Okey ke? Boleh dah tahu ah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa bi sanadina al-muttasil ila sahibil kitab al-mubarak Lataiful Minan fi Manaqib Abil Abbas Mursi wa Syekhi Abil Hasan Lil'arif Billah Sayyidi Imam wa Maulai Imam Ibn Atta'illah As-Sakandari. Imam duduk depan ni. Nampak muka-muka. Oh, nak kahwin. Okay. وكذلك عن سلسلة النورانية متصلة إلى حضرة النبوية الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن طريق سيدي الشيخ صالح جعفري وسي أحمد بن إدريس وعن سيدي إمام أبو حسن شاذلي وعن سيدي إمام محمد البدوي وكلهم من رسول الله ملتمس غرفة من البحر أو رشفة من الديم وإلى حضرة سيد الوجود وسبب لكل موجود سيدنا محمد بشر لا كالبشر بل يأخذ بين الحجر لهم منا بسل ثواب الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي بحب للنبي وآله الله الله أبدي الهوى بصالح النيات الله ربي بحب للنبي وصحبه الله الله أبدي الهوى بصالح. Baiklah. Pada kali tadi kita dah belajar tentang pandangan memberi perhatian, nazarah yang memberi perhatian dengan nazarah tadi menjadikan seseorang yang dipandang tadi akhirnya mendapat keperluannya, dicukupkan apa yang dihajatinya. Jadi nazarah ini merupakan, kalau kata satu adalah nazarah yang kita melihat dengan pandangan mata kasar, iaitu seorang ayah yang memberi perhatian kepada anak-anaknya, seorang guru, seorang ibu yang memberi perhatian kepada anak-anaknya, seorang doktor yang memberi perhatian kepada pesakit-pesakitnya. Jadi dia perhati elok, tak boleh terlepas satu maklumat pun yang ada di dalam fail. Pakcik ni sakit apa, gigi mana yang pernah cabut, lepas tu pernah buat operation berapa kali dah. Jadi lepas tu tengah operate pula kena perhati ada tertinggal gunting nak dalam tu, kan? Jadi kena bagi perhatian, bagi betul tengok. Tak cukup tajam mata, kena pakai spek sampai ke tahap tu. Jadi perhatian. Maka apabila ibu bagi perhatian kepada anaknya, anak tadi akan berhenti daripada menangis. Anak tadi akan dapat apa yang dia nak sangat. Anak tadi akan sembuh daripada sakit yang dia sedang alami. Maka di sana ada perhatian, nazrah yang merupakan adalah nazrah pandangan daripada hati ke hati, basirah daripada basirah kepada mandang kepada hati. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghada wal 'ashi yuriduna wajhah
wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jadi kena bagi perhatian nazrah guru kepada anak murid. Ini lebih penting. Kenapa? Apabila tiada nazrah guru tu kadang-kadang ada sampai tahap matinya hati anak murid. Ada. Guru tengok tu dandan masya-Allah nak cari perhatian lah bila guru tengok. Kan? Kalau tahu kata guru tak main. Kan? Perangai nakal-nakal belakang. Tapi kalau tahu kata saat lagi guru naik pada pintu belakang. Semua bakat duduk baik ya masya-Allah tabarakallah. Wahai lagi 3-4 minit pun dah berkelakuan akhlak yang murni. Kenapa? Kerana tahu ada guru kita kan. Jadi demikianlah. Cuma pandangan tadi sama ada musyahadah. Dia sendiri nampak guru dia ada depan, guru dia sedang perhati dia. Itu panggil musyahadah. Ataupun paling kurang tidak-tidaknya adalah muraqabah. Dia tak nampak guru dia tapi dia tahu guru dia tengah tengok dia. Waktu duduk jual sparkling, wafer, duduk kat kemah depan. Tak ada guru-guru duduk tengok, tu contoh. Menyembang biasalah, menyembang hang aku ni. Yang duduk gelak-gelak, huha-huha. Bila tak kamera ya, abang atas kamera ni, ada kamera ni kat kemah ni. Kamera ni Ustaz Abdul Hadi biasa duduk tolong tengok hampa no. Kan? Jadi dandan, masya-Allah. Wafer tak hangit langsung. Contoh kan. Demikianlah. Sama ada pandangan orang ramai yang kita cari. Dalam ramai-ramai pandangan orang tadi tu memang dia tidak membentuk kepada kepribadian akhlak kita. Kan? Contoh, kita buka TikTok, kita buat live. Yang sedang tonton tu ada 1,000 orang. 1,000 orang tengah tu. Apa lagi kita punya gurauan tu kan. Keluar macam-macam lah. Macam-macam lawak macam-macam. Tiba-tiba naik yang 1,001 nya. Tiba-tiba naik jadi 1,001. Baru masuk bawah tu. Ustaz Nizar Al-Banjari is watching. Watching lah? Kau join lah? Watching lah? Watching. Cuk. Tengah-tengah duk baca komen, tiba-tiba nampak Ustaz tengah duk melawak tadi tu. Sebab 1,000 tu semua kawan-kawan. Alah, hampa kalau tak support menera kami ni, hampa kawan apa? Tak guna tu cewah. Tengok Ustaz Nizam ni watching. Nampak tu. Ustaz. Masya-Allah. Ustaz jangan lupa doakan kami. Mudah-mudahan menjaga kami maju. Dan boleh pergi Madinah. InsyaAllah. Cewah. Dia macam tu dia panggil muraqabah. Panggil apa? Muraqabah. Walhal akaun Ustaz diguna oleh Abang Yasma. Abang Yasma saja yang masuk, dia lupa tukar. Dia masuk tengok. Dia gempak habis semua anak murid. Kan? Semua jadi takut. Kan? Semua jadi, bukan jadi takut, jadi hormat dia panggil. Kan? Lepas tu duduk seminggu main jumpa Ustaz. Ustaz tak tahu cerita. Kita tak ada telefon. Main. Ustaz minta maaf itu kami duduk gurau-gurau dalam TikTok tu, tak sangka Ustaz duduk tengok. Ustaz duduk mesej dia. Bayar semua mesej. Kan? Jadi minta maaf Ustaz kata. Terima kasih lah Ustaz masuk live Ustaz. Oh, masya-Allah. Bila tu Ustaz tanya? Bila tu? Minggu sudah Ustaz. Masya-Allah. Okey baik. Ustaz diam je lah kan. Lepas tu hampa macam mana lepas Ustaz masuk tu? Alhamdulillah, rezeki murah dan tu Ustaz. Orang berkat mai apa semua dan sebagainya. Kami pun behave semua kan. Alhamdulillah. Baik. Habis tu, elok lepas balik Ustaz tanya, ya semua ada masuk TikTok lepas ke? Oh, ada Ustaz, bukan seorang je. 5-6 orang hak mana buat live nak nombor Ustaz. Aduh nakal ingat. Ya semua masuk lah. Semua buat kerja Ustaz. Kata itu. Itu dia. Masuk dia tanya, apa abang? Bukan buat apa-apa Ustaz. Depa turis. Alamak. Dengar apa abang kata. Tahu dah Ustaz selalu tanya apa abang tu, maksud dia apa abang hati-hati semua hampa dengan Allah okey ke? Dan dah jam Ustaz. Jam tak apalah. Kan? Memang wafer tu memang kena buat jam. Jadi macam itulah keadaannya kadang-kadang. Bila guru kita sibuk dengan Allah, bangun malam duk zikir, selawat, angkat tangan doa untuk umat,
kita pula bangun malam sedang lalai. Contoh gitu kan. Maka pada malamnya ada malaikat yang menyerupai bagai seorang, iaitu muka dia adalah muka je guru kita. Dia tegur kita. Jadi kita pun rasa macam guru kita tahu, guru kita tegur kita. Kan? Kita pun jadi behave. Kan? Account tu tadi malaikat pakai. Nak bagi bahan perumpamaan je lah. Sebab tu dalam kitab Sahih Bukhari, syarahan daripada Imam Ibn Hajar Asqalani, ceritakan bahawasanya malaikat bila dah tengok apa yang tercatat di Lauh Mahfuz daripada buku-buku takdir bagi seorang hamba yang soleh, lalu lagi 3-4 hari dia nak dapat berita yang baik, ataupun lagi seminggu ke, ataupun tahun ni dia akan buat haji ke, tiba-tiba dimimpikan malaikat menyerupai dia tu. Pakai ihram ke contoh. Dia pun bangkit duk fikir apa tanda mimpi tu. Rupa-rupanya dia nak pergi haji tu. Rupanya lagi 3-4 hari dia dapat anak. Entah itu kan. Jadi menyerupai. Bolehkah malaikat menyerupai manusia? Boleh sangatlah. Cuma nak masuk dalam mimpi tu, tengok sebelum kita tidur tadi tu, kita tidur dengan siapa? Kita tidur dengan tak baca ayat Quran langsung, tu jaranglah sekali nak dapat mimpi yang elok ni. Ya. Tapi bukan kata mustahil. Sebab kalau tengok dalam Al-Quran sendiri, dalam surah Yusuf, 2 orang hamba yang tak beriman langsung, tapi mereka dapat mimpi yang elok. Mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Dan tepat sekali mimpi tu. Kan? Itu tanda, sebab tu kata ulama' tak biar mimpi. Kalau orang tu adalah orang yang fasik, kalau orang tu adalah orang yang tak beriman, orang kafir, dia mimpi hak elok. Contoh dia kata saya mimpi sekian, mimpi duduk di kawasan masjid orang Islam ke contoh. Itu tandanya adalah dia nak dapat hidayah. Nak dapat apa? Nak dapat hidayah. Itu kan. Qulu Allah. Qulu Allah. Qulu Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbi Sayyidina Muhammad. Sudah mana dah? Sampai bab nazrah tadi lah. Okay. Adakah yang anak-anak murid yang ikut online tu? Yang semua ada? Adalah yang ikut. Makalah ada lah. Asyak ada dan tu ada. Dia asyak jawab. Okey, baik. Bila duduk dalam online tu pula, tulis benda-benda yang elok-elok. Jangan tulis benda-benda yang tak elok. Sebab apa yang kita lafaz, malaikat catat. Apa yang kita tulis, tangan kita berbicara, bilakah kita tahu bahawa saja benda tu akan terpadam? Kita tak tahu. Kan? Jadi tulislah komen-komen yang elok. Jangan merupakan berbau fitnah. Jangan tulis sebagai fake news. Jangan tulis sebagai sekian. Jaga pandangan mata orang. Jaga pendengaran telinga orang. Kan? Jadi jangan sebut yang tak elok lah. Kan? Jadi mari kita masuk sikit lagi, iaitu wasami'tuhu yaqul. Dalam kitab ni Imam Ibn Athaillah sekali disebutkan, saya mendengar guruku Imam Abu Bakar Musi menyebutkan, qala Syekh Abu Hasan radhiyallahu anhu ya Abul Abbas ma sahibtuka illa litakuna anta ana wa ana anta. Satu ketika guru kepada guru saya, yakni Imam Abu Hasan Syadzili pernah sebut kepada guru saya, kepada Sayyidina Imam Abu Abbas Al-Mursi, ma sahibtuka, maksudnya saya yang mau bersuhbah dengan kamu, bukan maksudnya kamu yang sudi bersuhbah dengan saya. Sebab dia adalah suhbah daripada orang yang berada daripada al-a'la ila ad-dunum, daripada berada di tahap mereka yang tinggi martabat mereka, kedudukan mereka sisi Allah, mereka sudi meluangkan masa memberi ilmu
Menatang anak murid bagai minyak yang penuh. Menatang tak kira. Faham binatang pula kan. Tahu menatang? Tak tahu menatang. Bahasa Kedah binatang lagi menatang. Kalau bahasa petani dia panggil menate. Kan? Kalau Jepun menate dia tempat kena ni. Ada. Daging ni tau. Daging pahat mahal tu. Woklu. Woklu kan? Wayu. Ustaz tak sengaja nak. Ustaz tak apa tahu bab tu sangat. Bukan tujuan Ustaz nak cakap benda-benda. Baru duk abang orang jangan komen pelik-pelik, kita pula kata tak dia. Daging wanglu. Wagyu. Dia jarang makan tu, payah ingat. Dia kena bagi makan, baru ingat. Ustaz Rahiza beli lagi. Ui, mahal daging tu. Ya. Baik. Daging apa tu lu tu lah. You daging you tu. Itu nama kedai. Ustaz nak nama kedai tadi apa dia? Menatang tadi. Bagai menatang minyak yang penuh. Itu dia. Bukan kata sebenarnya dulu bahasa ibunda kita ada pakai bahasa Kedah. Kata cuba hamba tengok ni. Jadi bahasa dulu dah menggunakan bahasa Kedah, logat Kedah. Yang mana? Bagai menatang minyak yang penuh. Salah. Kan? Menatang minyak yang penuh ni bagai ni dah. Bawa dalam dulang tu ada minyak. Minyak dia penuh nak bawa macam mana? Piring cawat tu pun kita kena jaga sungguh kan. Tak orang bagi jatuh kuah dia. Macam itulah jaga anak-anak murid. Kalau boleh tak mau bagi melimpah. Kan? Itulah bila cakap perkataan tu nak kena syarah. Kalau pula takut lagi hampa salah faham. Tambah jenis duduk cari kesalahan dia. Tengok apa cakap menatang-menatang. Yang dia masuk buat apa tak tahu. Kan? Kita jenuh nak menatang. Kan? Bahasa-bahasa kita apa. Jadi, guru yang sudi untuk bersuhbah dengan anak murid. Ma sahibtuka. Tidaklah ku sudi untuk bersuhbah dengan anak murid. Guru ni bila dia nak suhbah, benda yang pertama dia buat adalah dia tinggal habis segala keinginan dunia dia, apa semua dia tinggal. Kerja-kerja dia semua dia tinggal. Sebab apa? Dia nak kena bagi masa kat anak murid dia. Kan? Tiba-tiba anak murid dia main duduk kat dia, tiba nak cari dunia. Pakai tak ada, dia suruh pergi tangan lain. Kan? Maka, ma sahibtuka illa litakuna anta ana wa ana anta. Baru ni Syekh Ashraf call. Kata, Masya Allah, aku buka tengok live. Tepat-tepat hang cakap dengan amal. Kata, ana, anta. Kan? Apa maksud tang ni adalah, ma sahibtuka illa litakuna anta ana wa ana anta. Tidaklah ku bersuhbah denganmu, wahai Abul Abbas, anak muridku, kecuali supaya hendak menjadikan engkau itu jadi seumpamaku. Dan aku pula dekat dan juga seumpamamu. Maksudnya adalah yang pertama, anak murid itu kena meningkat naik jadi macam guru. Yang kedua adalah guru tadi memahami baik tentang anak murid. Bukan kata saya suhbah dengan kamu supaya kamu berubah daripada teruk kamu jadi baik macam saya. Dan biar saya pula turun jadi buruk macam kamu. Bukan gitu. Itu salah faham lah tu. Kan? Dia panggil suhbah. Dia panggil apa? Suhbah. Jadi bila perkataan suhbah, dia beza dengan jilsah. Suhbah tadi dia beza dengan julasa ataupun jilsah. Kalau duduk, dia duduk sat-sat yang dipanggil. Dia tu ahli majlis. Majlis tertinggi, contoh kita. Majlis tinggi yang duduk sat lama. Sat ya, tak lama kan. Cuma kerak. Jadi bila sebut ahli majlis tu, dia duduk sat, dia tak lama. Yang tu, kalau kata dia boleh mengubah kita ke arah yang tak elok, tengah-tengah majlis tu lah selalu. Kita pergi berkawan dengan orang yang duduk lepak tepi kedai contoh. Kita berkawan dengan mereka. Kita pun dalam masa sejam dua tadi jadi macam mereka. Tu yang kita takut. Tapi mereka nak jadi macam kita tu, tak pula.
Sebab tu kena suhbah. Suhbah akan menjadikan mereka jadi macam kita. Tu panggil suhbah. Ustaz duduk dengan doktor di Jumaah, baru ni doktor di Jumaah. Kata, suhbah ni paling kurang kalau boleh kena 2 tahun. Suhbah ni paling kurang kena berapa? 2 tahun. Baru cerita bab bai'ah. Sebab kadang-kadang ada orang main baru jumpa guru dia, saya kau boleh main ambil bai'ah. Kalau macam tu nak jawab macam mana? Bosin belum? Ustaz dah bagi tahu hari ni. Macam mana guru kepada Sidi Abdul Aziz Dabbar, bila kawan tu ramai kata, wahai tuan guru, bagilah kepada saya sin daripada asrarillah supaya saya makin khusyuk. Dia ingat Allah, bagilah tuan guru. Boleh? Bosin dulu dia kata. Kawan tu macam mana nak bosin jelas-jelas ni, minta mengejutnya tak boleh. Macam tu lah saya apa nak kamu minta mengejut tu ni. Duduk bersuhbah dulu. Cuba tengok ustaz duduk, ustaz bagi bersuhbah dengan anak murid ustaz. Kan? Subhanallah. Hari pertama suhbah ustaz tak dengar lagi. Hari kedua suhbah tak dengar lagi. Tapi dah berapa tahun ustaz duduk suhbah ni, ustaz lagi dengar mana tu. Hacim! Ustaz lagi dengar, Hacim! Tahu dah, hak depan tu Pak An, belakang Ifan. Dah tahu lah bersin ni apa, kita cukup boleh cam kan. Sampai bunyi slow tu pun ustaz boleh tengok. Yang tu Umar tu. Kan? Ustaz Bashir lah, kalau bersin dia tak berbunyi. Tahu tu ya. Jadi bila duduk bersuhbah paling kurang 2 tahun, baru cerita tentang bai'ah kata doktor di Jumaah. Baik. Jadi tujuan suhbah adalah supaya dewasakan roh anak murid. Sekali lagi ustaz bagi penekanan, iaitu tujuan guru bersuhbah dengan anak murid supaya mendewasakan roh anak murid tu tadi. Ni muda-muda lagi duduk setahun 2 tahun dah duduk dengan guru-guru di sini. Nanti bila pindah pergi sekolah macam Afzal tu lah. PP satgi kan. Pindah-pindah PP, hari pertama orang tanya, hang apa selawat apa dah? Kan? Tak banyak pun. Afzal tu. Tak banyak pun. Yalah tak banyak sebab apa? Sebab Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata. Ada lagi hak mengapai dulu. Apa sebab apa? Tiba-tiba dia bagi mikrofon, hang dah baca. Baca dia tarik selawat. Si Ahmad Idris yang pertama, panjang ke main dia kata. Ui. Patut jadi mudir tu. Lawak kan. Afzal gelak kan. Gelak ke teriak tak tahulah kan. Jadi sebab bila duduk dengan tujuan duduk dengan suhbah tu, dia kena dewasakan anak murid. Dia bukan boleh bagi silibus bab taharah, tahun depan taharah lagi. Tahun ketiga duk taharah tak habis lagi. Lebih baik kita suruh dia ilja' faghtasil 3 kali. Baik. Jadi tujuan dia adalah nak dewasakan roh anak murid. Tengok. Akmal dah dewasa tak lagi ni? Dulu Akmal tak dewasa. Kalau main saja ronda-ronda, main ikut tangga. Kan? Dia tengok apa boleh buat, ya boleh buat. Lah ni, Masya Allah, macam-macam. Dia boleh pergi ambil mikrofon, dia azan pada waktu dia. Lepas tu dia berada lebih awal di masjid. Lepas tu sekali dia gerak ni apa semua. Semua dah dewasa. Kan? Macam itulah proses Akmal dulu. Macam itulah proses Aryan Sani. Mana Aryan Sani? Aryan Sani pun, dia tak dewasa lagi, dia baru main duduk. Jadi bila baru main duduk, dia ronda, dia tak tahu apa ronda, dia tengok benda ni lurus, dia kepak bagi petah doa. Dia tengok ikan ni hidup, dia wrestling smackdown, dia mati. Contoh kan. Lama-lama bila dia dah makin dewasa, dia dah tahu dah. Masya Allah. Yang patah ni perlu diperbetulkan. Lepas tu dia rejih ayat ma'ul hayat. Hidup balik ikan. Okey, baik. Bila dah dewasa, kan? Sebab tu Syekh Ashraf pernah cerita. Ada satu orang guru, ibu ayah hantar nak bagi anak tadi bersuhbah dengan guru ni tadi. Anak dia kecil lagi. Dia pun boleh jom lah kita pergi hantar kat wali Allah tu. Ya, nanti anak kita jadi hebat. Bila dia hantar-hantar, duit pun tak tinggal, apa pun tak tinggal. Tapi guru dia tak apa ya, sanggup nak suhbah, okey bagi. Mak dia mula risau, baru hantar Ustaz dah risau dah apa jadi kat anak aku. Saya patah balik, tengok guru makan ayam, anak murid, anak dia tadi tu ada tulang.
Kan? Mak dia kata, ni apa ni guru macam ni. Lepas tu, guru dia tengok, buat main ni tulang. Elok guru dia ambil tulang, guru dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Tulang tadi dibaluti dengan daging-daging balik. Apabila anak kamu dah sampai tahap ni, dia makanlah ni. Dia baru lagi, tak dewasa lagi. Okey? Alhamdulillah lah, ni dah makin dewasa dah. Dan baik, kau tanya soalan tu kebanyakan boleh jawab dah. Kan? Nak, Ustaz tanya soalan just semalam. Takut siapa? Esok nak masuk periksa SPM ni. Apakah itu metafora? Macam mana metafora tu? Tak tahu? Nanti cari kamus ni lah. Kamus Marbawi. Kamus Marbawi, ya. Allah. Habis sikit lagi. وسمعته يقول قال لي الشيخ يا أبا العباس فيك ما في الأولياء وليس في الأولياء ما فيك. Beliau sebutkan bahawasanya guru beliau bagi tahu, Imam Abu Hasan Syadzuli, guru saya pernah iktirafkan, sebutkan bahawasanya, wahai anak muridku Abu Abbas, padamu terdapat apa jua yang terdapat pada awliya-awliya yang lain. Dan pada awliya-awliya lain ada yang tak terdapat apa yang ada padamu. Special. Imam Abu Abbas Al-Muslim. Jadi mudah faham bagaimana menutup pada petang ni, macam mana nak faham supaya kita jadi macam guru. Kita sahabat dengan guru. Guru kita ajak doa yang ni sekian. Guru kita baca doa tu. Kita nak kena buat apa? Takkan selepas 2 tahun kita nak amin ya? Saya time doa guru ni, saya amin. Tak. Kita pun kena jadi cekap juga. Lepas tu kita boleh baca doa macam tu jugalah. Kan? Dulu awal-awal sahabat, hampa ingat tak awal-awal hampa mai dulu dengar orang baca Biyasin ya Allahu faqbali da'wati. Hampa macam mana? Nganga kan? Nganga dulu awal-awal mai. Betul tak? Apa nama apa? Mahfuz. Nganga tak awal-awal dengar tu? Ingat tak awal-awal dulu waktu Daddy dia panggil? Mungkin Walid. Oh, Walid dah tukar. Okay, baik. Dah besar dah. Waktu Walid bawa mai dengan Umi ya. Waktu Umi bawa mai, Umi duk kenal lah kat Dewan Selawat. Kamu pun duk tengok apa duk kenal kat Dewan Selawat ni. Tengok-tengok lama-lama, ush. Tengok Ustaz Ashraf Nazif duk beraksi kat tengah-tengah dulu kan. Boleh salam sikit pun tak apa lah ni, seronok lah. Tapi nak salam Ustaz Ashraf Nazif, dapat salam Ustaz Ashraf Nazif, sibuk. Dapat salah ujung dia. Balik tak basuh tangan seminggu duk pun. Punya minat lah dengan Ustaz Ashraf Nazif. Lepas tu lama-kelamaan, Walid hentak mai duduk datang sini. Sampai boleh duduk dengan Ustaz Ashraf Nazif hari-hari, boleh salam penuh tangannya. Kan? Dah basuh dah lah tangan tiap hari kan. Sebab tahu apa kata, hari tu kena tak basuh lah sebab nak jumpa sebulan sekali. Ni dah hari-hari boleh salam. Basuh bila tiap hari lepas makan kan. Lepas tu awal dengar tu, tak apa boleh nak ikut lagi. Tapi lama-kelamaan lah ni, tak sangka no. Setiap kali lepas Yasin ni, apa yang pegang mikrofon? Yasin ya Allahu faqbali da'wati. Kan? Macam tu lah akan berlaku pada Arya Sani nanti. Bukan kamu Arial awal kan? Al-Ula kan? Arial Ula ni ayah beliau dah awal lagi dah. Fanak dengan Dewan Selawat. Sebelum beliau dimasukkan ke sini, ayah beliau punya hati dah duduk di sini. Jadi ayah beliau dah hafal semua sebelum beliau hafal. Ayah hafal dah semua. Balik test. Abang kata, Abi, panggil Abi tak? Panggil Abah. Abah, hari ni Arya nak tebuk Abah punya selawat yang kedua, Syed Ahmad Idris. Tengok Abah kata, 14 sirah semua Abah hafal dah nak. Kata itu. Abah dah sekolah dulu di situ sebelum kamu disekolahkan. Baru kamu tahu. Kata, oh Allah, tak jadi tanya. Abah pun kali, nasib baik lega. Dia tanya. Jawab sebelum soalan dikemukakan.
Ha. Kalau ibu dengan ayah kamu tak ada cinta di dewan solat, dia tak hantar mai sini. Betul tak? Ada orang cuma fikir nak hantar anak ke sekolah, sekolah apa pun tak apa, yang penting dia mau terima anak kita. Ada orang mak ayah dia suka dengan sekolah tu dulu baru hantar mai anak ke sekolah ni. Dan kalau anak tak mau mengaji, dia akan kata baliklah jaga kedai asam apa? Asam pedas ayah, biar ayah pergi mengaji, kamu hantar duit kat ayah. Kan? Sebab dia teringin kau boleh nak ngaji sekali, kan? Jadi doa guru dok baca, kita hafal lama-lama. Selawat yang guru amalkan, kita pun sudah pun sebati. Faham? Ha. Sebab tu boleh tanya lepas bila tanya, hari tu kan Ustaz baca kitab kat hampa lah Taiful Minan kan? Hampa ingat tentang mana cerita tentang wasiyabaka fatahhir. Ha, ada Ustaz. Ustaz Ashraf dia akan cari, dia buka, dia mana Ustaz muka surat sekian-sekian. Maksudnya dia bagi perhatian, dan bila Ustaz tanya balik, ketika Ustaz tak ingat duduk kat mana dah, dan juga perincian daripada sambungan kata-kata tersebut, beliau hadirkan. Tu yang hantar anak anak hantar tu. Faham tak dia? Tak faham lagi, tak apa. Satu. Dulu pun hampa pun geling macam tu juga. Ya, tak faham. Nanti satu masa akan faham, insya-Allah. Okey? Kamu pandai buat peho tak? Tak apa. Kamu tak hantar anak hantar dengan ayah kamu. Ya. Ada peho itu gitu. Tak mau. Tak minat lah. Buat peho tak minat. Minat buat peho. Okey. Mana minat lagi? Mengaji ke? Buat peho? Dua-dua? Okey. Baik, tak apa. Ngaji dulu, okey? Allah. Qulu Allah. Jadi demikianlah juga, kalau guru kita bagi perhatian solat subuh, kita pun bagi perhatian solat subuh. Kan? Kalau guru kita, kalau sebelum tidur suka nak baca, kau boleh nak baca Quran, kita pun kena suka baca Quran. Dan percayalah, ada masa yang hari guru kita tak larat pula. Guru pula jadi ana anta. Waktu tu kamu dah jadi macam saya. Jadi hari yang saya tak larat pula, saya jadi macam kamu tu, saya dengar kamu baca, saya pun boleh ikut, Ustaz. Alhamdulillah. Kan? Ustaz seronok lah tanah abang lah dengar hampa baca selawat. Syekh Ahmad Bidin berdoa lah. Balik-balik dengar. Subhanallah. Gembiranya hati. Kan? Ustaz kena keluar lagi lah. Bila Ustaz keluar balik, selawat yang ketiga pula. Berapa kali boleh keluar? 12 kali. Ada lagi 12 selawat kan? Tapi hak lain ada lagu lah. Kau boleh kekalkan hari Jumaat macam tu. Hari Jumaat, lepas mayang subuh, turun buat majlis selawat lagi, iaitu majlis selawat Syekh Ahmad bin Idris macam baru ni Ustaz buat. Boleh? InsyaAllah boleh? Macam itulah. Jadi, hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salli ajma'in. Bersuhbahlah sampai kita jadi ikut benda yang baik yang ada pada guru kita, dan segala yang buruk kita yang cemar sebelum ni pun terhakis dan juga terbuang lah. Jadi orang tanya macam mana kami duduk luar Ustaz, kami duduk tengok online dia. Tanya diri kita, walaupun kita duduk ada pertalian online saja, adakah akhlak kita makin baik? Adakah kita sudah pun menghafalkan selawat-selawat? Adakah kita sering bersolat pada baginda SAW dengan selawat yang dibawa dan diajarkan di dewasa? Adakah kita ikuti program tadi menjadikan kita jadi rindu pada Rasulullah SAW? Maka Alhamdulillah kita dah dapat 1/4 daripada sohbah tu kita dapat dah. Walaupun daripada Allah. Tapi 3/4 lagi, memang kena heret badan lah main. Ya, baru boleh jadi macam tu. Okey? Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati sohbah kita. Dan moga-moga satu masa berkat sohbah ramai-ramai ni, bila mana nak pergi Madinah, tiba-tiba semua akan pergi. Seronok. Kalau Ustaz Abang main, kalau pergi Madinah tu tiba-tiba pergi ramai-ramai. 5 hari ke 10 hari duduk di Madinah tu, lagi nampak yang muka-muka anak murid. Lagi pakat-pakat salam kat Masjid Nabawi kan. Lagi tanya-tanya, Aiman mayang kawasan mana tadi? Saya dapat mayang kawasan belah kiri masjid Ustaz. Awak pergi kiri masjid?
Itu Ustaz mengajar. Ustaz kata kalau siapa dapat kiri masjid 2 kali ganda pada belah kanan masjid. Oh, Masya Allah, ingat lagi no. Alhamdulillah. Tak pergi jumpa siapa pula. Jumpa Adif pula. Adif main kawasan mana tadi? Saya Alhamdulillah Ustaz dapat Raudhah tu tadi. Dapat Raudhah. Ush. Masya Allah. Doa Ustaz tak? Doa. Alhamdulillah. Kan? Syafiq main kat mana? Kan? Syafiq saya dapat rooftop, saya lambat sikit Ustaz ni. Saya naik atas rooftop sutuh. Di atas sutuh. Oh bagus, Masya Allah. Kan? Lepas tu, apa dia lagi? Coki main kat mana tadi? Saya main kat Bakiak ni Ustaz. Macam mana hang dapat Bakiak? Orang tak nak mayang lagi kata itu. Tadi waktu sebelum mayang sikit sebelum qomat tu ada ular besar. Saya yang berani tangkap. Polis-polis Saudi semua takut. Lepas tu depa buka pintu saya tangkap. Saya habis tangkap tadi. Ya. Habis dia panggil Jepam ambil ah. Lepas tu tengok-tengok dah tutup pagar dia mayang Bakiak tadi. Allah, dahsyat. No? Akram yang mana Akram? Akram yang mana? Akram kata, saya dapat kawasan Bi'ru Rauha. Saya dapat kawasan ni di Bi'ru Rauha. Tiba-tiba payung tu rosak tadi, saya perbaik wiring dia. Alang-alang ada teringat dah kat rosak kan. Ya semua main mana? Jadi dia panggil masuk bilik sistem. Oh betul ya Ustaz. Mayang situ terus. Orang pergi kat motor kata nak murid ada dalam Madinah ni noh. Jadi walaupun nampak macam gurau-gurau tapi sebenarnya Ustaz teringin nampak semua sampai ke Madinah sama-sama insya-Allah. Bila sampai nanti seronoklah masya-Allah tabarakallah. Tak tahu nak abang macam mana perasaan dia pergi ke Badar sama-sama pergi ke ni semua. Tapi benda tu kita kena tahu kata bahawasanya paling kurang dia belanja sampai dekat RM8,000 contoh. Kita kenalah belajar taruh duit sebagainya. Kan seminggu sekali telefon mak ayah. 2 minggu sekali baru call lah. Walid, apa abang sihat ke? Walid, hari ni abang dah hafal juzuk kedua dah. Kalau kata Walid bermurah hati untuk simpan duit kat abang sikit dan tabung Madinah abang, bubuhlah. Abang tak ingin sungguh lah pergi Madinah Walid. Kan bagus cakap yang tu. Mak ayah pun dengar seronok dengar. Ush, dia ni betul-betul nak pergi Madinah ni. 2 minggu sekali telefon nasyid kerja nak. Cerita mak Madinah. Tapi kalau kita tak sungguh-sungguh, telefon. Walid, nak main minggu ni? Jangan lupa bawa KFC. KFC ya tak berapa ringgit kan. RM20 ya. Cuba cerita abang Madinah bersadu kat mak ayah. Dia pun seronok. Walid, tak ingin sungguh pergi lah. Walid, tak tahu nak abang ni lah. Iman boleh ya, call. Kan? Sarah. Alamak. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu Sayyidana Muhammadan. Sagi orang kata kenduri kahwin tak panggil pula lagi kan. InsyaAllah moga Ta'ala mudahkanlah majlis perkahwinan anda semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.